cerita malam ni pasal seorang jururawat muda. Namanya Aisyah. Baru 19 tahun. Dia ni memang jenis yang fikir diri dia hebat sangat. Dia baru mula latihan di sebuah hospital lama dekat Bukit Timah. Tapi dia dah rasa semua benda dia tahu dan tak segan silu nak menghina ataupun meremehkan orang lain, terutamanya pesakit yang dia rasa lemah. Perangai dia tu satu hari nanti akan makan diri dia balik. Inilah cerita seram malam ni. Malam tu sunyi sepi. Hanya dengar bunyi mesin monitor dari jauh dan tapak kaki jururawat yang jarang-jarang lalu. Ward 6C gelap gelita. Cuma lampu suram di siling yang menyala. Aisyah seorang-seorang kena jaga pesakit. Terutama sekali Puan Mariam, seorang ibu tunggal yang baru lepas bersalin, dan dia tengah hadapi postnatal depression yang teruk. Suaminya meninggal dalam kemalangan kerja masa Puan Mariam mengandung 5 bulan. Puan Mariam ni orangnya lemah sangat, selalu senyum, tapi nampak sangat penat dan murung. Sebelum Aisyah mulakan shift dia, Puan Mariam tarik tangan dia perlahan. Mata dia merayu. Aisyah, tolong jangan tinggalkan saya seorang malam ni. Saya takut. Dari tadi saya asyik dengar suara tu macam ada yang panggil nama saya berulang-ulang. Aisyah rasa rimas. Dia terus rentap tangan dia balik. Mata dia pandang Puan Mariam dengan pandangan menjengkelkan. Oi perempuan, apalah yang kau merepek ni? Sudahlah tu, jangan nak mengada-ngada sangat. Takkan sebab dengar suara sikit dan nak kecoh, buat drama aja. Aisyah berbisik, tapi suara dia penuh penghinaan. Dia geleng kepala sambil berlalu pergi. Puan Mariam terdiam. Senyuman di bibirnya terus mati. Matanya berkaca. Aisyah memang dah terbiasa. Rutinnya, bila ada pesakit yang dia rasa mengada-ngada atau lemah macam Puan Mariam, dia akan mengherdik atau abaikan saja. Dia akan buat muka menyampah, mengeluh kuat-kuat dan cepat-cepat alihkan pandangan. Dia buat rondaan macam biasa, menghiraukan setiap keluhan yang didengar dari Ward 6C. Lewat malam, Aisyah lepak di nurse station dengan kawan sejawatnya, Lina. Dua-dua ni mulut memang makcik bawang. Kau tengoklah Puan Mariam tu. Aisyah berbisik, suara dia mengejek. Dahlah baru bersalin, anak dia dah mampus, stillbirth konon. Aku agak dia tak jaga betul-betul time dia pregnant pasal laki dia kan mati. Tak habis-habis meroyan. Fed up sia. Dengar suara dia. Asyiklah cakap ada suara panggil. Entah-entah memang dah gila agaknya. Menyusahkan orang betul. Lina ketawa kecil. Betul juga. Macam nak perhatian je. Nak perhatian apanya macam orang tak waras dah. Kelakar tengok perangai dia. Aisyah sambung. Dia gelak kuat sikit. Aku harap cepatlah dia keluar hospital. Rimas betul. Irritating sangat. Dalam kesibukan mengumpat, mereka tak sedar pintu bilik Puan Mariam terbuka sedikit. Puan Mariam, yang tadi sedang cuba melelapkan mata, terdengar setiap patah perkataan Aisyah. Matanya terbuka luas. Air mata mengalir laju. Hatinya hancur. Wajahnya bertukar pucat lesi. Dia cuma mampu memandang kosong ke siling. Satu malam, jam dah menunjukkan waktu shift Aisyah tamat. Dia terus cabut balik, tak buang masa sesaat pun. Dia tak pandang belakang, tak peduli pun apa yang jadi kat Ward 6C. Fikiran dia cuma nak cepat keluar dari hospital, pergi lepak dengan kawan-kawan dekat Arab Street. Bagi dia, kerja dah habis, masalah pesakit bukan lagi urusan dia. Esok paginya, jururawat shift pagi yang datang ke Ward 6C terkejut. Puan Mariam dah tak bernyawa, badan dia dah sejuk. Gelang nama di tangannya terlepas, tergelincir dari pergelangan tangan. Pihak hospital kata ia adalah kes bunuh diri. Kes postnatal depression yang teruk, kata mereka. Dan punca kematian tidak dapat dipastikan dengan jelas. Tapi Aisyah tahu, hati dia tahu. Kata-kata dia yang pedas, layanan dia yang kejam, dan yang paling utama, penghinaan yang Puan Mariam dengar sendiri. Itulah puncanya. Kata-kata dia yang bunuh Puan Mariam. Rasa bersalah mula mencengkam dia, perlahan-lahan. Sejak hari Puan Mariam meninggal, Aisyah mula rasa lain macam. Hari-hari seterusnya, Aisyah mula rasa ada sesuatu yang tak kena. Bukan jelas, cuma rasa. Rasa macam ada mata memerhati. Dari jauh,
Bila dia pandang belakang, tak ada apa. Kadang-kadang, dia tercium bau. Bau ubat-ubatan, tapi ada campur sikit bau manis yang buat dia rasa mual. Bau bunga melur. Hospital tak ada bunga melur. Dia cuba yakinkan diri itu cuma perasaan dia. Malam-malam pula makin teruk. Bila dia sorang-sorang dalam bilik rehat jururawat, dia mula dengar suara perlahan, bisik. Suara itu berbisik lembut, tapi menusuk jiwa. Aisyah, awak buat saya. Saya tak akan lepaskan awak. Saya akan selalu bersama awak sampai awak mati. Suara itu hilang bila dia fokus. Bila dia jalan dalam lorong hospital, lampu kadang-kadang berkelip-kelip bila dia lalu. Tak semua lampu, cuma 1-2. Cukup untuk buat dia rasa tak selesa. Dia mengeluh. Agaknya aku ni dah overwork tak? Sebab tu perasaan aku teruk, kacau aja. Satu malam, Aisyah sorang-sorang buat chatting. Pukul 3 pagi, sepi. Hanya bunyi papan kekunci. Tiba-tiba, dia rasa angin sejuk lalu. Kerusi depan dia bergerak sendiri. Perlahan, terhenjut-henjut. Skrin komputer dia berkelip-kelip. Kemudian, kosong. Semua data pesakit yang dia baru type hilang. Bukan terpadam, tapi macam tak pernah wujud. Di skrin yang gelap, satu ayat muncul. Bukan dia yang type. Kau kutuk aku. Kau kata aku roh jahanam. Aisyah menjerit. Suara dia pecah kesepian. Dia lari ke pantry hospital. Tapi kat situ, dia nampak kelibat. Perempuan tua bertelekung putih, duduk diam, membelakangi dia. Tangan perempuan itu penuh darah, menggenggam gelang nama bertulis Maryam binti Saleh. Aisyah kaku. Dia tahu siapa itu. Aisyah jatuh pingsan. Hari-hari seterusnya, keadaan Aisyah makin teruk. Dia tak lalu makan. Mata lebam macam tak tidur berhari-hari. Suara dia makin perlahan, kadang-kadang macam berbisik. Bila dia buat prosedur dengan pesakit lain, tangan dia sentiasa menggigil. Suhu bilik jadi sejuk tiba-tiba. Lampu padam sendiri. Semua ni buat dia rasa Puan Maryam ada di mana-mana. Sampai satu hari, seorang pesakit tegur dia. Pesakit tua. Mata dia nampak semua benda. Dia tanya Aisyah, mana perempuan yang pakai telekung putih itu? Aisyah kaku. Jantung dia macam nak pecah. Sebab dia tahu waktu tu dia sorang dalam bilik tu. Tiada siapa pun di belakang dia, melainkan. Kemuncaknya berlaku malam Jumaat, malam sunyi. Hujan turun perlahan. Aisyah kena jaga ward 6C semula. Bilik tempat Puan Maryam meninggal. Bilik itu sepatutnya kosong. Tapi bila Aisyah buka pintu, kat katil tu ada seseorang berbaring, putih, kurus, bertubuh kecil, dan bunyi mesin jantung berdenyut perlahan. Aisyah, teman saya. Dah lama saya tunggu awak kat sini. Suara itu kedengaran dari katil. Aisyah melangkah perlahan. Kakinya berat. Perempuan tu buka mata. Matanya merah berdarah. Darah pekat mengalir dari telinganya. Mulutnya terkoyak berdarah. Kulitnya terkopek-kopek, penuh kudis yang menjijikan. Aisyah, awak buat saya. Awak yang buat saya macam ni. Lampu bilik meletup satu-satu. Monitor jantung berbunyi kuat. Pintu tertutup sendiri. Aisyah menjerit. Cuba buka pintu. Tapi semua terkunci. Tiba-tiba, hantu yang mirip Puan Maryam meluru dari katil. Cepat, laju. Tangannya menerkam ke leher Aisyah, seolah-olah mahu mencekik. Jeritan Aisyah bergema sepanjang malam. Jeritan yang bukan lagi jeritan manusia. Jeritan yang pecah, serak, seolah-olah jiwanya sedang direntak paksa. Bunyi itu menusuk ke setiap sudut hospital. Tapi anehnya tiada siapa yang datang. Hanya sepi. Esok paginya, jururawat lain yang datang untuk shift pagi menjumpai Aisyah. Dia duduk bersila di tengah bilik, kaku. Matanya terbuka luas, merenung kosong ke hadapan. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang tiada di situ. Kepalanya terangguk-angguk sendiri, perlahan, seperti ada tangan yang tidak kelihatan sedang menggerakkannya. Rambutnya yang hitam panjang, kini kusut masai, dicengkam kuat di kedua belah tangan. Dia mencakar-cakar wajahnya sendiri,
meninggalkan kesan celar merah panjang dari pipi hingga ke dahi. Air liurnya meleleh dan dari mulutnya yang sedikit terbuka, terdengar bunyi bisikan pelik bercampur dengan tangisan halus, seolah-olah lebih dari satu suara sedang bertutur dari kerongkongnya. Dalam tangan dia tergenggam erat gelang nama lama. Tulisannya, Mariam binti Saleh. Beberapa minggu selepas kejadian itu, Aisyah sekarang berada di mental hospital. Dia disahkan tidak lagi waras. Dia tidak lagi mampu mengenali sesiapa, hanya terus meracau dan tersenyum sendirian. Kadang-kadang menjerit nama Mariam sambil mengangguk-anggukkan kepala. Dia kekal di sana, terperangkap dalam neraka fikirannya sendiri. Sejak hari Aisyah dimasukkan ke mental hospital, ward 6C ditutup. Tapi orang kata, setiap malam Jumaat, seseorang masih menjerit dari dalam bilik itu. Dan kadang-kadang, di skrin komputer lama nurse station di ward 6C akan tertera sendiri satu ayat. Saya akan selalu berdamping dengan awak. Selalu berdamping dengan awak. Itulah cerita seram malam ni. Kalau korang suka cerita ni, jangan lupa share dengan kawan-kawan ke saudara mara ke, pakcik-makcik ke. Jangan lupa like dan subscribe to channel ni. Ingat, bila dah buat orang teraniaya, apatah lagi seorang ibu yang merana. Jangan terkejut kalau roh tu datang menuntut semuanya dan memastikan kau takkan lupa apa yang kau dah buat. Untuk lebih banyak cerita seram, jangan lupa subscribe, ya. Kita jumpa lagi dalam cerita yang lain.